pergi Butterworth. Butterworth ni kita naik train pukul apa? Kita naik train pukul 11.58. Sekarang jam baru pukul 11.46. So ada lagi beberapa minit lagi untuk kita tunggu naik train. Kita akan naik train platform berapa ni? Platform 3. Platform 3. Kita akan turun ke platform 3. Okey? Lagi berapa minit je kita akan naik train. Okey? Boleh tunggu tak? Boleh. Boleh tunggu. Sekarang kita tunggu ke train. Kita akan turun ke platform 3. Kita tunggulah pengumuman nanti. Sekejap lagi train sampai. So kita boleh naiklah ke Butterworth. Okey, kita dah turun dah. Kita tunggu sekejap lagi, okey? Butterworth akan tiba sebentar platform nombor 3 3 berdiri belakang stasiun kuning. Salah train. Train apa ni? TTS. Kita nak naik train apa? Kita nak naik train berubah. Train berubah. Nasib baik kita tak naik. Nasib baik kita sempat tanya konduktor, orang yang jaga tiket tu. Kalau tak kita naik TTS ni tak tahu sampai mana dah. Nasib baik tak naik. Lepas tu next train kita kau apa yang? 12 suku. 12 suku kan? Boleh pula lah lambat. Sepatutnya kita naik 11.58 tapi bukan. 12 suku. Kita pergi buruk. Tak apalah, Jajin dapat naik. Ke mana yang? Tak tahu lagi. Kita naik pergi mana? Penang Central lah. Penang Central. Okey, jom let's go. Kita ke Penang Central. Kita tengok dalam ni ada apa sebab tempat ni baru. Baru tak barulah sebab kita orang dah lama tak naik, tak pergi tempat ni. Jadi kita nak tengok apa yang baru, apa yang lama. Jom. Okey, sekarang ni Terminal Ferry Penang Central Mall. So kita akan menuju. Kita masuk. Mengah lah. Kalau untuk orang yang jarang berjalan jalan kaki, memang akan rasa penat dan mengah. So bagi orang macam aku ni yang jarang berjalan, mengucap banyak-banyak sebab terlalu penat. So dalam ni mall, kat sini ferry. So kita turun, kita tengok dalam mall ni ada apa. Okay? Selamat datang ke Penang Central.
apa di dalam. Jom lah. Kita makan kat sini dulu. Sebab tak makan lagi. Kan tadi kita pukul 12 lebih. Kita naik train. Sekarang dah tengah hari dah. Sesuai lah untuk makan tengah hari. So kita makan kat sini. This time I want you, like it's magnetic. You, super equivalent. You, like it's magnetic. You, super equivalent. Sini kita dah boleh nampak kapal. Selamat datang ke Pangkalan Sultan Abdul Halim. Silakan masuk. Welcome to Ferry Penang. So kita menuju ke ferry. Kita akan naik ferry. Okay, kita beli tiket dulu. First kita kena beli tiket dulu. Kita beli dekat ni je lah. Sekarang kita menuju ke dalam ferry. Peace. Air pasang ni, air pasang ni. Pasang. Okay, kita nak masuk dalam ferry dah. Kita nak masuk dalam ni dah. Kita nak masuk dah dalam ferry. Wow, air pasang. Air laut warna biru.
kita dah turun daripada feri. Lepas tu kita ke stesen bas. Kita akan naik ke pengangkutan awam seterusnya. Kita naik bas rapid. Kita akan pusing-pusing. Rapid naik. Ya. Bas ni free ke tak? Free lah. Okay, bas ni free. Kita naik, kita pusing-pusing dalam pekan-pekan ni je lah. Dalam bandar ni kita akan pusing dalam satu round. Lepas tu kita akan patah balik ke sini. Kalau korang tak ada cas, nak cas handphone kan, kat sini pun ada tempat duduk, kat bus stop ni pun ada tempat cas juga, tempat cas. Korang cuma tinggal cocok USB korang je. Cocok boleh cas. Sekarang baru pukul 2.50. Bas ni akan bergerak pukul 3 nanti. So kita tunggu je lah bas ni. Belakang pun ada. Lepas tu kita naik. Lepas tu kita akan pusing-pusing ronda-ronda dalam bandar je. Tapi last minute kita decide semulalah. Kita decide kita tak naik basket. Kita naik bas 201 dari JT tadi. JT yang kita naik ferry tadi. Lepas tu kita ke Paya JT, next station Paya Terubung. Lepas tu next station ke JT semula. So perjalanannya lama sikit lah kalau kita naik basket tu. Kalau basket tu sekejap je, kita akan ronda-ronda dalam bandar tu. Lepas tu kita akan berhenti ke JT semula. Sekejap je, mungkin tak lama lah. Tapi kita pilih bas dari JT ke Paya Terubung. Kemudian kita akan U-turn ke JT semula. So perjalanan dia agak panjang. Jadi kita akan ronda-ronda ke taman, kata ronda-ronda ke rumah orang, ke flat-flat orang. Kita akan ronda-ronda ke celah-celah kedai orang. So pengalaman tu berbeza sikit kalau kita ronda kat dalam bandar. So sekarang ni kita baru ke next station tingkat Paya Terubung. So baru sampai Paya Terubung lah. Sekarang kita tengah U-turn nak ke JT balik. Jadi perjalanannya agak panjang. Jadi seronok lah budak-budak kalau naik bas ni pun dia rasa
seronok macam tu kan. Tiket dia berapa? Tiket dia RM4. RM4 untuk 4 orang. 2 orang. Kanak-kanak tak kira kan? Okey, kanak-kanak tak kira. Dewasa 2 orang kira RM4. Kanak-kanak tak kira. Okey lah tu kan. Sebab kita lalu kat rumah orang kan, kita boleh tengok suasana rehat kat rumah orang macam mana. Okey. Sebabkan perjalanan tu dia agak lama sikit, nampak budak-budak pada tidur lah. Mula-mula tadi dia seronok dapat naik bas kan. Dia seronok. Sekarang ni dia orang dah tidur dah. Penat sangat berjalan. Boleh tahan jugalah. Kita dari tadi, kita naik bas ni tadi dari pukul 3.40. Sekarang ni dah pukul 4.40. 1 jam juga dalam ni. Boleh tahan jugalah. Tinggalkan sekejap je. Rupanya 1 jam dah duduk dalam bas ni. Ni pun tak turun lagi. Tak sampai lagi JT. Sebab kita dah U-turn nak pergi ke JT dah. Tak sampai lagi. Nampak tak sampai lagi. Nampak dah tu. Nampak tak? Nampak tak? Tak sampai lagi. Tak sampai lagi. Lagi berapa minit. Tak tahu lagi berapa minit. Sekarang ni dekat traffic light lagi. Sekarang ni dekat traffic light lagi. So kita tak tahu berapa minit lagi akan sampai. Sebab sekarang ni ada dekat perhentian Little India. Little India. Dekat Chulia lah. Kat Chulia. Budak-budak sampai dah tidur dah. Dah 1 jam dalam ni. So kita tunggu je lah sampai pukul sampai dah lenguh dah punggung ni rasanya. Dia ni memang ratu tidur. Kejut banyak kali pun tak nak bangun ni. Adik dia dah bangun dah, dia tak nak bangun lagi. Memang ratu tidur dia ni. Bangunlah kakak. Kita dah nak sampai dah ni. Bangun. Okey, akhirnya sampai juga. Terima kasih. Setelah 1 jam 10 minit akhirnya kita sampai juga dekat JT. Kita relax dulu. Sekejap kita sambung naik JT pula. Okay? Stay tune. Okay, sekarang kita ke next station. Kita nak balik dah. Balik naik ferry. Ferry yang kedua. Kita dah nak balik dah. So kita tadi pergi naik ferry. So balik pun kita akan naik ferry. train ni pula. Okay, stand by. Jom, kita duduk sini. Kumpul.
mula ke Bukit Mertajam. Tak ada orang, tak ramai orang pun. Tak ada orang pun. Hanya kita je kan? Tak ada orang. So sekarang kita ada di Bantau Wharf. So next station kita akan next station kat Bukit Tengah, lepas tu Bukit Mertajam. So kita akan berhenti ke Bukit Mertajam. Kita akan turun di situ. Best tak kakak hari ni? Okay, mula-mula kita pergi mana tadi? Mula-mula kita naik train kan? Kita naik train, kita naik kereta api. Lepas tu naik ferry pula. Lepas naik ferry, lepas tu kita naik bas pula. Lepas tu kita naik bas, kita pusing-pusing sampai ke mana tadi ya? Sampai mana tadi ya? Lepas tu kita pusing ke Paya Terubung, lepas tu kita patah balik. Lepas tu kita turun bas. Lepas tu kita naik ferry balik. Lepas tu kita naik train balik. Sekarang kita nak balik pulang rumah. Wow. So kita nak balik dah. Perjalanan hari ni kita punya misi naik pengangkutan awam. Naik train, naik ferry, naik bas. Okay, sekarang kita dah masuk dalam kereta dah. Hai. Semua dah kepenatan. Okay, kita nak balik rumah dah. Dah settle dah. Kerja gila kita hari ni. Satu hari kita naik pengangkutan awam. So kita nak balik dah. Itu saja video kita kali ni. So next video kita plan nak buat apa, nanti kita akan tengoklah. Nanti semua tengoklah video akan datang tu apa pula plan kita yang seterusnya. Okay. So sampai sini saja. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Bye. Jumpa lagi. Bye bye adik. Bye bye. Sini lah. Bye bye.